Pembunuhan Husain Ahmad Najadi pada 2013 bukan sekadar kes tembak mati biasa di tengah bandar Kuala Lumpur. Ia adalah kisah yang penuh tanda tanya, syarat dengan misteri dan menyentuh soal kuasa, wang serta mereka yang mungkin cuba menutup mulut seseorang yang tahu terlalu banyak. Husain dipercayai sedang cuba membongkar sesuatu yang tidak disenangi pihak tertentu. Anehnya, walaupun kes ini berlaku di kawasan terbuka, siasatan dilihat separuh jalan, terlalu cepat ditutup dan tidak banyak tokoh penting yang dipanggil. Kuala Lumpur pada 29 Julai 2013 menyaksikan satu insiden berdarah yang menggemparkan negara apabila seorang tokoh perbankan terkenal yang pernah menjadi pengasas kepada institusi keuangan ternama, Husain Ahmad Najadi, ditembak mati dalam kejadian yang berlaku secara terang-terangan di tengah kota yang sesak dengan orang awam. Kejadian ini bukan sahaja mengejutkan masyarakat umum, malah membuka semula perbualan tentang isu keselamatan, pengaruh korporat dan kemungkinan wujudnya agenda tersembunyi di sebalik pembunuhan kejam tersebut. Husain Ahmad Najadi, seorang warga kelahiran Bahrain yang membina kerjayanya di Malaysia sejak era 1970-an. Dikenali dalam kalangan tokoh keuangan antarabangsa sebagai individu yang tegas, berintegriti tinggi serta berpegang kuat kepada prinsip keadilan dan ketelusan dalam urus niaga perbankan. Beliau merupakan individu penting dalam penubuhan Arab Malaysian Development Bank, institusi yang kemudiannya dikenali sebagai M-Bank, serta memainkan peranan utama dalam membawa masuk pelaburan dari Timur Tengah ke rantau Asia Tenggara, terutamanya ke Malaysia yang ketika itu sedang giat membangunkan sektor keuangan dan perbankan Islam. Hubungan diplomatik dan komersial antara Husain dan pelabur-pelabur dari dunia Arab memberikan beliau pengaruh yang tidak kecil dalam arena ekonomi serantau. Namun, dalam persekitaran di mana amalan rasuah dan penyalahgunaan kuasa menjadi rahsia terbuka, ketegasan beliau dalam menolak kompromi terhadap nilai moral dan etika profesional telah menjadikan dirinya sebagai ancaman kepada mereka yang berada dalam jaringan kuasa gelap. Beliau tinggal bersama isterinya Cheong Mei Kuat, seorang wanita tempatan di Kuala Lumpur, dan dikenali sebagai pasangan yang aktif dalam aktiviti sosial serta sering menghadiri forum-forum keuangan dan amal. Anak tunggal mereka, Pascal Najadi, menetap di Switzerland dan mengikut jejak langkah bapanya dalam dunia perbankan antarabangsa. Pascal sering menggambarkan ayahnya sebagai seorang lelaki yang jujur, tegas dan amat prihatin terhadap keterisan dalam pengurusan dana awam serta pelanggaran etika dalam sistem keuangan Malaysia. Sebelum kejadian tragis itu berlaku, Husain dikatakan telah menjalankan beberapa siri perbincangan dengan beberapa individu berprofil tinggi berkenaan isu pembangunan hartanah yang dikatakan melibatkan pemindahan hak milik tanah di sekitar kawasan Bukit Bintang. Lebih mencurigakan, beliau turut dilaporkan berniat membuat laporan rasmi berhubung penyalahgunaan dana berskala besar melibatkan salah satu institusi keuangan tempatan yang kemudiannya dikaitkan secara tidak langsung dengan isu One Malaysia Development Berhad 1MDB. Pada pagi kejadian, pasangan suami isteri itu telah mengunjungi kuil Guan Yin di lorong Silon bagi menghadiri satu mesyuarat tertutup berkenaan urusan pelaburan hartanah. Setelah selesai pertemuan tersebut, mereka berjalan kaki menuju ke kereta yang diletakkan tidak jauh dari lokasi pertemuan. Namun, dalam detik yang tidak dijangka, seorang lelaki yang memakai topi keledar bertutup penuh menghampiri mereka dari arah belakang dan melepaskan 3 das tembakan tepat ke arah badan Husain tanpa memberikan sebarang amaran. Husain tumbang serta-merta dan maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah, manakala isterinya turut mengalami luka tembakan di bahagian tangan dan kaki. Penyerang tersebut kemudian melarikan diri menaiki sebuah teksi yang dipercayai telah menunggu di lokasi berhampiran, seolah-olah pembunuhan itu telah dirancang dengan rapi dan dilaksanakan secara profesional. Insiden berprofil tinggi itu mencetuskan liputan meluas dalam kalangan media tempatan dan antarabangsa. Pihak polis melancarkan siasatan besar-besaran dan mengenal pasti suspek utama sebagai Kong Swee Kwan, seorang lelaki tempatan yang mempunyai rekod pekerjaan sebagai pemandu lori tunda. Dikenali dengan nama gelaran Singan Chai atau budak berkacamata yang tidak memiliki latar belakang keuangan yang mencurigakan, sekaligus menimbulkan persoalan besar tentang motif sebenar dia membunuh seorang tokoh berpengaruh seperti Husain.
Kong melarikan diri selama hampir 2 bulan sebelum berjaya diberkat di Taiping, Perak pada 23 September 2013. Turut ditahan bersamanya ialah seorang lelaki bernama Chiu Xiang Chi, pemandu teksi yang dipercayai membantu suspek melarikan diri dari tempat kejadian. Walaupun beberapa individu lain turut disoal siasat termasuk seorang ahli perniagaan yang dikenali sebagai Li Yuan So, tiada pertuduhan rasmi dikenakan terhadap mereka dan kesemua siasatan sekunder dilihat seperti dihentikan secara senyap. Pada bulan September 2014, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman mati ke atas Kong setelah dia didapati bersalah membunuh Husin dan mencederakan isterinya. Dia juga dikenakan hukuman penjara selama 18 tahun atas kesalahan cubaan membunuh. Namun, di sebalik hukuman tersebut, banyak pihak masih meragui bahawa Kong bertindak sendirian dalam merancang dan melaksanakan pembunuhan tersebut. Anak kepada mangsa, Pascal Najedi dalam pelbagai temu ramah bersama media antarabangsa seperti BBC, CNN dan The Independent secara terbuka menyatakan keyakinan bahawa pembunuhan bapanya mempunyai kaitan langsung dengan cubaan untuk menutup pendedahan besar yang sedang diusahakan oleh Husin terhadap transaksi haram yang berlaku dalam sistem perbankan negara yang dipercayai melibatkan individu-individu berpengaruh seperti bekas Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak. Pascal mendakwa bahawa bapanya telah mengemukakan aduan rasmi kepada pihak Bank Negara Malaysia berhubung aliran wang yang mencurigakan sebelum kematiannya. Namun, dokumen tersebut didakwa hilang dan tidak pernah diproses secara sah. Ketiadaan jejak dokumentasi tersebut menimbulkan lebih banyak kecurigaan terhadap integriti siasatan dan proses kehakiman yang dijalankan. Pada Disember 2016, Mahkamah Persekutuan Malaysia membatalkan sabitan asal terhadap Kong atas alasan teknikal dan memerintahkan perbicaraan semula dijalankan. Perkembangan ini sekaligus menimbulkan tanda tanya dalam kalangan pemerhati undang-undang dan masyarakat umum terhadap konsistensi sistem kehakiman dalam menangani kes berprofil tinggi. Namun begitu, dalam perbicaraan semula yang berlangsung pada Oktober 2017, Kong sekali lagi disabitkan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Keputusan ini dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan pada tahun 2019 dan rayuan terakhirnya turut ditolak oleh Mahkamah Persekutuan pada bulan Mac 2021 sekaligus mengesahkan hukuman mati tersebut. Pada Ogos 2024, Kong cuba mengemukakan permohonan semakan kehakiman terhadap keputusan tersebut. Namun Mahkamah tetap menolak rayuan tersebut sekaligus memutamatkan status hukuman yang dijatuhkan. Namun begitu, motif sebenar pembunuhan masih kekal misteri dan tidak pernah dibentangkan secara tuntas dalam sebarang prosiding mahkamah. Versi rasmi yang diberikan oleh pihak berkuasa menyatakan bahawa pembunuhan tersebut berpunca daripada pertikaian hartanah yang tidak diselesaikan. Namun, naratif ini dianggap terlalu dangkal dan tidak logik oleh ramai pihak. Lebih-lebih lagi apabila mengambil kira latar belakang mangsa dan rangkaian keuangan yang dikaitkan dengannya. Terdapat teori bahawa Husin Ahmad Najedi terlalu hampir dengan kebenaran yang ingin disembunyikan oleh pihak berkepentingan, terutama yang berkaitan dengan urus niaga meragukan dalam akaun peribadi pemimpin negara ketika itu. Malangnya, teori tersebut tidak pernah dibawa ke muka pengadilan atau dibawa untuk siasatan bebas. Sehingga kini, Kong tidak pernah mendedahkan sebarang maklumat tentang siapa yang mengupahnya dan sepanjang perbicaraan dia hanya berdiam diri atau mengelak daripada memberikan kenyataan lanjut. Sikap tersebut menimbulkan spekulasi bahawa terdapat elemen perlindungan terhadap pihak tertentu yang mungkin menjadi dalang sebenar di sebalik pembunuhan ini. Pascal Najedi yang kini menetap di luar negara terus menjadi suara lantang yang mendesak supaya siasatan antarabangsa dijalankan semula terhadap pembunuhan ayahnya. Beliau berhasrat membersihkan nama bapanya dan mahu dunia tahu bahawa kematiannya bukan kerana konflik peribadi semata-mata, tetapi kerana keberanian menentang rasuah sistematik. Namun, persoalan utama masih berlega dalam minda rakyat Malaysia. Adakah negara ini bersedia untuk membuka semula fail kes lama yang menyimpan terlalu banyak rahsia besar? Dan adakah kes ini akan terus terkunci dalam arsip sejarah yang dikuasai oleh tangan-tangan halimunah yang tidak mahu kebenaran terbongkar? Jika benar ada pihak yang masih melindungi dalang sebenar pembunuhan Husin Najedi, maka itu bukan lagi soal undang-undang, itu soal maruah dan pengkhianatan. Kamu bukan melindung negara, kamu perosak kepada keadilan. Husin dibunuh bukan kerana salahnya, tetapi kerana keberaniannya. Beliau bersuara ketika orang lain diam dan untuk itu nyawanya dibayar. Malangnya, selepas bertahun-tahun, kes ini tidak memberi jawapan yang jujur, malah seakan-akan ditutup dengan penuh kelicikan. Kamu boleh sorok fail ugut saksi dan lenyapkan bukti, tetapi kamu tidak boleh hapus rasa marah rakyat yang menuntut jawapan. Sejarah akan tulis semula dan bila ia ditulis semula, dengan harap nama kamu akan disebut dengan hormat. Sekian, terima kasih.